Tahun 2026, leader gila puji tapi kedekut akan mampus. Sebab zaman sekarang, Ailio dah tak boleh bayar bil kau. Kita cakap pasal leader yang gila hormat. Nak orang puji dia hebat. Tapi bila staff yang paling perform minta kenaikan gaji, terus bagi alasan ekonomi tak stabil. Kau nak kualiti kerja taraf dunia, tapi bayar gaji taraf hamba. Kau puji staff tu depan semua orang sebagai aset syarikat. Tapi bila dia minta bonus, kau buat-buat lupa jasa dia. Kau nak tim disiplin datang awal. Tapi bila bab bayar OT, kau berkira sampai ke sen terakhir. Bila staff yang paling hebat tu resign, kau kata dia tak kenang budi. Padahal, kau yang tak hargai nilai dia. Tahun 2026 ni, gaya leadership, janji manis ni dah tak laku. Zaman yang kau boleh goreng staff dengan ayat motivasi dah tamat. Sekarang, zaman value-based reward. Kalau kau nak orang jaga bisnes kau, macam bisnes dia sendiri, kau kena jaga kebajikan staff lebih daripada kau jaga diri kau sendiri. Sekarang ni zaman untuk kau bayar berdasarkan apa yang dibagi. Keuntungan syarikat patut dirasai oleh siapa yang buat keuntungan tu terjadi. Kalau kau nak tim loyal, kau kena berani bayar gaji lebih tinggi dari harga pasaran untuk orang yang bagi hasil luar biasa. Kalau kau nak bisnes kau membesar, kau kena bina sistem insentif yang buat staff rasa bila bisnes untung, poket aku pun tebal. Kau bukan tengah bayar gaji, kau tengah melabur pada manusia. Kalau kau takut nak labur pada manusia, jangan pelik kalau bisnes kau selamanya kecil. Sebab yang tinggal dalam tu adalah orang yang tak ada pilihan. Aku nak tanya satu soalan. Staff kau stay sebab diorang nampak masa depan atau diorang belum jumpa jalan keluar?